Tragedi di Aceh berulang lagi. Ratusan nyawa hilang, ribuan rumah musnah dan Aceh kini bagai bandar zombie yang nyata. Sini, geng Gio nak story. Apa sebenarnya yang berlaku? Hujan berhari-hari tanpa henti menyebabkan bencana ni terjadi. Sekarang, kalau tengok boleh dikatakan ada sebahagian Aceh macam tenggelam. Ada kawasan yang langsung tak boleh masuk. Jalan terputus, jambatan runtuh. Ada beberapa kawasan yang bekalan elektrik terputus dan penduduk terpaksa pindah ke tempat yang lebih selamat. Bantuan pun banyak kena hantar ikut bot. Setakat ni laporan terbaru lebih 325 orang mangsa yang terkorban dan yang hilang pun 200 lebih. Kalau campur seluruh Sumatera, jumlah korban adalah lebih 900 orang. Dan banyak infrastruktur yang terjejas teruk. Lebih 10,000 rumah rosak. Sekolah, klinik dan hospital pun banyak yang tenggelam dalam lumpur. Disebabkan Aceh ni banyak kawasan rendah, sungai berliku. Jadi bila hujan ekstrim turun, air memang cepat naik. Tambah pula lumpur yang menebal dalam sungai buatkan air lagi susah nak mengalir. Sekarang, fokus utama adalah selamatkan mangsa dan pulihkan kawasan. Harap semua yang hilang dapat dijumpai.